datang ke saluran cuaca angkasa lepas anda. Saya nama anda dan saya di sini untuk membimbing anda melalui kekuatan kosmik yang tidak kelihatan yang membentuk dunia kita. Bersedia, angkasa lepas tidak akan menunggu. Cipok yang mengujakan. Bumi sedang menahan nafas. Selepas aktiviti suria yang bergelora, kita memasuki koridor ketenangan yang menipu. Jeda sebelum ribut yang diramalkan akan melanda. Matahari sedang mengumpul tenaga dan kita perlu bersedia untuk apa yang akan datang. Minggu ini bukan tentang apa yang berlaku, tetapi tentang apa yang sedang dibina. Luar Waktu Bar 3. Ramalan umum untuk minggu ini. Secara keseluruhan, minggu dari 17 hingga 23 November 2025 dijangka agak tenang. Walau bagaimanapun, ini bukan alasan untuk berehat. Kita baru sahaja melalui puncak aktiviti pada 15 dan 19 November dan sisa-sisa tenaga suria masih boleh menyebabkan gangguan kecil. Anggaplah ia sebagai gempa susulan kosmik. Risiko utama minggu ini bukan terletak pada ribut yang kuat, tetapi pada ketidakpastian. Potensi suar suria yang tidak dijangka yang boleh mengubah ramalan secara mendadak. Pendidikan saintifik ringkas. Apakah itu ribut magnetik? Bayangkan matahari sebagai sebuah gergasi yang berapi yang kadang-kadang bersin mengeluarkan letupan tenaga yang besar, zarah-zarah yang dipanggil lontaran jisim korona, CME, atau angin suria berkelajuan tinggi dari lubang di atmosferanya. Apabila awan zarah bertenaga ini melanda medan magnet bumi, ia memampatkan dan mengganggunya. Inilah yang kita panggil ribut geomagnetik. Untuk mengukur kekuatannya, kita menggunakan dua skala utama. Indeks skala dari 0 hingga 9 yang mengukur gangguan pada medan magnet bumi. KP03 bermakna tenang. KP4 adalah gangguan kecil. KP5 atau lebih tinggi dianggap sebagai ribut magnetik. Skala G geomagnetik. Skala dari G1 kecil hingga Gamma ekstrem. G1 boleh menjejaskan grid kuasa dan satelit yang lemah. Ribut tahap G5 boleh menyebabkan kerosakan yang meluas. 5. Kalendar ribut magnetik untuk minggu ini. Blok utama. Kita pecahkan minggu ini hari demi hari. Isnin 17 November. Nilai KP yang dijangkakan 3-4 tahap G0 di bawah ambang ribut. Analisis minggu ini bermula dengan sisa-sisa aktiviti dari hujung minggu sebelumnya. Walaupun tiada ribut yang diramalkan, magnetosfera masih bergetar. Orang yang sensitif terhadap cuaca mungkin merasakan sedikit sisa-sisa seperti sakit kepala ringan atau keletihan. Selasa 18 November dan Rabu 19 November, nilai KP yang dijangkakan 2-3 tahap G0. Analisis ini adalah jendela ketenangan kita. Medan magnet bumi stabil. Ini adalah hari-hari terbaik dalam seminggu untuk aktiviti yang memerlukan tumpuan mental dan fizikal. Langit kosmik cerah. Khamis 20 November, nilai KP yang dijangkakan 3 tahap G0. Analisis. Keadaan masih tenang. Gunakan hari ini untuk bersiap sedia menghadapi apa yang akan datang. Ramalan sentiasa berubah dan ketenangan ini memberi kita peluang untuk mengukuhkan pertahanan kita. Jumaat 21 November dan Sabtu 22 November. Nilai KP yang dijangkakan 3 tahap G0. Analisis. Ketenangan berterusan. Walau bagaimanapun, jangan leka. Laboratorium Astronomi Suria sedang memantau bintik-bintik matahari baru yang mungkin aktif. Setiap hari yang berlalu membawa kita lebih dekat kepada tempoh aktif yang diramalkan pada akhir bulan. Hari paling berbahaya minggu ini, Ahad 23 November. Nilai KP yang dijangkakan 4 dengan kemungkinan lonjakan. Tahap G0, tetapi dengan potensi untuk G1.
Analisis. Walaupun secara teknikalnya masih bukan ribut, hari ini adalah titik perubahan. Magnetosfera mula menjadi terganggu sekali lagi. Ini adalah petanda pertama bahawa tempoh tenang akan berakhir. Kita berada di ambang ribut yang diramalkan pada 25-26 November. Pada hari Ahad, orang yang sensitif mungkin mula merasakan gejala awal, kebimbangan, gangguan tidur dan perubahan mood. Ini adalah isyarat imaran kosmik. Sabda Allah macam senam. Kesan yang mungkin berlaku. Minggu ini agak tenang, kesan sisa dan yang akan datang boleh nyata. Kesihatan. Orang yang sensitif terhadap cuaca mungkin mengalami sakit kepala, turun naik tekanan darah, aritmia dan insomnia, terutamanya pada awal dan akhir minggu. Teknologi. Walaupun risiko kerosakan besar adalah rendah minggu ini, mungkin terdapat gangguan kecil pada isyarat GPS dan komunikasi radio. Syarikat tenaga dan pengendali satelit sentiasa berwaspada. Le Pixels 7. Saranan praktikal. Bagaimana untuk mengharungi gelombang kosmik ini? Untuk kesihatan. 1. Kekal terhidrat. Minum banyak air. 2. Kurangkan kafein dan alkohol. Bahan-bahan ini boleh memburukkan lagi kesan ribut magnetik. 3. Bersenam. Sederhana. Jalan kaki ringan di udara segar boleh membantu menstabilkan sistem saraf anda. 4. Pastikan ubat-ubatan dekat. Jika anda mempunyai penyakit kronik, terutama kardiovaskular, pastikan ubat-ubatan anda mudah diakses. Rehat secukupnya. Cuba untuk mendapatkan tidur yang cukup, walaupun ia mungkin terganggu. Teknologi dan kehidupan harian. Simpan data penting. Dia yang baik untuk membuat sandaran data penting dari komputer dan telefon anda. 2. Sediakan bekalan kuasa tambahan. Pastikan bank kuasa anda dicas sekiranya berlaku gangguan kuasa kecil. 8. Amaran penting plus penutup. Ingat, ramalan ini adalah berdasarkan data semasa dan boleh berubah. Ia adalah sebuah jasad yang dinamik dan tidak dapat diramalkan. Kami akan terus memantau dan memaklumkan anda. Untuk mendapatkan kemas kini terkini, jangan lupa untuk melanggan dan mengaktifkan pemberitahuan. Kekal selamat dan sentiasa peka.